Siapa yang selalu lalu dekat area Stadium Shah Alam mesti akan perasan ada sebuah kondo ni yang dekat balcony dia ada macam ala-ala rumah Melayu. Rupanya itu clubhouse dia. Nama kondo ni adalah Dian Residency 2. Konsep dia agak menarik, macam ala-ala Bali sikit. Berapa income yang selesa kalau nak beli satu unit kat sini untuk buat on stay? Jom, saya tolong breakdown. Untuk unit yang 3 bilik, 2 bilik air, harga bermula RM488,000. Untuk deposit kalau letak 10% RM48,000. Legal fee, SPA, SST, disbursement dan beberapa lagi charge bank, upfront bolehlah prepare lebih kurang RM60,000. Ini belum masuk kalau nak buat renovation ke, nak tambah furnishing ke. Financing saya kirakan untuk 35 tahun, sebulan lebih kurang RM2,000. Kalau setahun pula RM24,000. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Untuk rumah macam ni ada maintenance, ada sinking fund, ada cukai, insurans. Dekat sini kita boleh budget sikit sekali dengan utilities. Boleh budgetkan sebulan RM750. Kalau setahun RM9,000. Campurkan yearly installment dengan yearly expenses. Total up semua sekali adalah RM33,000. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM2,750. Berapa income yang selesa kalau nak beli Dian Residency? Katalah nak gunakan 30% saja daripada income. Sebulan income kena ada RM9,500. Kalau nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan income kena ada RM13,700. Projek perumahan mana yang kita patut breakdown untuk next video? Ataupun korang ada rumah yang korang nak suggest untuk kita breakdown? Cuba korang komen.